Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Maznah binti Kadir dari kumpulan 4 akan membentangkan tugasan yang bertajuk kaitan kepelbagaian i'jaz Al-Quran dengan ilmu pengetahuan semasa menerusi sumber alternatif masa kini. Okey, kita pergi kepada bahagian pengenalan. Peradaban dunia berubah mengikut zaman dalam bentuk pasca dunia di hujung jari. Manusia lebih cekap dalam menghidu maklumat dan pengetahuan manusia juga berubah secara langsung. Akidah dalam Islam perlu diimani secara dogmatik dan mencari penghayatan serta pemahaman. Namun penjajahan telah merubah idea dan pemikiran umat Islam untuk menerima pakai semua model yang dibawa oleh mereka. Pendidikan ditafsirkan dari segi istilah ialah ta'lim, tarbiyah dan ta'dib. Pengertian secara jelas ialah pengajaran yang menekankan aspek pemindahan maklumat dan latihan akal. Pendidikan juga lebih menekankan aspek penanaman akidah, pembentukan sikap dan akhlak mulia dan pembentukan zahir dan batin. Sejajar dengan itu, firman Allah Subhanahu wa taala mafhumnya, dan apabila dibaca yakni Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mukjizat Al-Quran pula bersifat mukjizat maknawi, menunjukkan manusia ke jalan yang benar, menghindarkan diri daripada kesesatan dan mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran menjadi panduan dalam setiap tindakan. Al-Quran juga sebagai sumber ilmu dan Al-Quran membawa manhaj yang benar dicelahi dengan kebatilan. Al-Quran pula berperanan sebagai sumber alternatif dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Kewujudan zaman ICT dan zaman perang cyber, sistem komunikasi yang wujud dalam ruang udara, merentasi udara dan cahaya dipindahkan melalui kabel optik. Perkara ini akan memudahkan manusia untuk berinteraksi, memahami maklumat, mentafsir dan memberi tindak balas terhadap maklumat tersebut. Di sini saya kemukakan 3 contoh laman sesawang. Contoh yang pertama, laman berhias Malaysian Extracting and Indexing System. Ia dibangunkan oleh Profesor Zainab Awangah dan pelajar Fakulti Sains Komputer Universiti Melaya. Platform kepada pensyarah memperkenalkan kajian mereka kepada masyarakat dan kalangan akademik seluruh dunia. Fungsi lain ialah sebagai pengkalan data ISI, iaitu Word of Knowledge and Scopus. Contoh yang kedua ialah modul pembangunan secara mikro, Blueprint. Kajian IFIK oleh Abdul Haji Haji Muhammad. Ia menyediakan modul pembangunan bersifat mikro. Ia dapat membantu dan memperkemaskan lagi peranan fuqaha dan mufti. Contoh yang ketiga ialah e-learning, dilakukan oleh sarjana muda UNITA mematangkan lagi pedagogi pengajaran. Sebagai kesimpulannya, penulisan merupakan medium untuk meluahkan apa yang terdapat di dalam minda seseorang. Yusuf Al-Qaradawi membahagikan perang pemikiran kepada 2 medan asas. Yang pertama, perang pemikiran luar dari lapangan Islam, iaitu perang pemikiran dengan golongan ateis. Yang kedua, perang pemikiran dalam lapangan Islam,
yakni memperbetulkan sudut pandangan dalam amalan Islam supaya dipandu mengikut manhaj yang benar. Proses integrasi ilmu dalam Islam yang menemukan komponen akliyah dan nakliyah secara sepadu boleh menemukan tradisi pemanfaatan maklumat dan ilmu yang mampu mendepani faktor sezaman dan cabaran lingkungan. Sifat mas'uliyah atau accountability dalam penyebaran maklumat melalui media alternatif akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari pengadilan. Hendaklah bersifat wasatiyah yang akan memberi keuntungan dalam melayari bahtera kehidupan sempurna. Okey, sekian saja pembentangan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayat kaitan dah. Demi menegakkan